Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu ayah semuanya, insya-Allah kita akan teruskan video tajwid santai kita bagi minggu yang ketiga. So, bunyi ayatnya ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولكل وجهة هو موليها Fastabiqul khairat. Okey. First kali huruf waw. Wa. Muncul mulut baik-baik pada makhraj waw tak kira baris. Sebab huruf waw memang kena muncungkan kedua bibir mulut ketika kita sebut waw. Wa. Wa. Wi. Wu. So, kalau huruf lain ketika baris depan baru boleh muncung. Waw tak kira baris. Wa. Walikulli. Okey, perhatikan pada huruf lam. Lam yang ada tanda sadu kita menekan sedikit. Walikul. Okey, kat mana tempat keluar lam? Lam ini tepi hujung lidah kita. Okey, contoh ni kita punya hujung lidah. Okey, tepi hujung menyentuh gusi gigi kacip atas. Gusi atas menyentuh pada, maafkan saya, gusi gigi atas. Walikul. Kulli. Okey, tekan sedikit ada satu. Walikulliwi. Okey, kemudian pada tanwin, dua baris bawah bertemu dengan waw. Kat sini berlaku hukum idgham ma'al gunnah. Martabat kamilah. Liwi. Okey, muncul pada waw. Kemudian waw baris bawah wi. Wi je. Okey, pada jim kita matikan jim dan pada jim ni ada sifat kita sebut dengan qalqalah. Wi je. Jangan bunyi wi je. Je. Jangan beratkan jim. Jangan sampai ke arah bunyi hamzah sukun. Wi je. Kita sentuh je tengah lidah dengan langit keras. Ja je. Wi je. Wi jahatunhu. Tanwin jumpa ha. Di sini berlaku hukum izhar. Izhar martabat gunnah dia gunnah naqisah. Satu kali gunnah. Tun huwa. Ha bulat, hati-hati jangan khafa. Jangan huwa. Huwa. Huwa muwalli. Huwa muwal. Sama macam tadi. Pada lam sadu kita menekan sedikit. Huwa muwal. Muwalliha. Pada li dengan ha tempoh yang sama. Dua harakat. Kemudian fa. Huruf fa ada angin, hamzah wasal depannya. Tak dibaca terus kita sukunkan pada sin. Fas. Sin bunyi kuat. Bezakan dengan huruf tha. Kalau sin, ujung lidah kita menyentuh pada belakang gigi kecil bawah. Ataupun antara gigi atas dan bawah. Fas. Fas. Bunyi s. Dia ada bunyi desiran. Ulama mengumpamakan bahwasanya desiran sin banyak macam bunyi ular. Fasta. Fastabi. Baris bawah, gerakkan rahang ke bawah. Bunyi vokal I. B. B. Fastabiqu. Okey, pada huruf qaf. Kat sini depan dia ada mad kan? Depan dia pun ada huruf lam sukun kan? Jadi kat sini pada huruf qaf, bila kita wasal, satu harakat sahaja. Gugur pada mad yang pertama. Sebab sukun bertemu dengan sukun. Jadi cara bacaan dia bila wasal, bila kita sambung satu harakat pada qaf. Fastabiqul. Qul. Lam jangan mengalir sangat. Jangan qul. Tak nak. Fastabiqul kha. 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 Huruf kha tebal. Jangan kha. Kha. Kemudian ada ya mati sebelumnya pada atas. Lin. Khai. Satu harakat dulu pada kha. Kha. Kemudian baru bunyi tengah lidah tu ya. Okey. Tengah lidah kita naik ke langit keras. Kha. Kha. Khai. Khairat. Pada ra, empat harakat. Kemudian ta tahan dulu. Rat. Tu tahan. Kemudian bunyi t. Khairat. Okey, saya ulang lagi sekali. Walikullin wijhatun huwa muwalliha
fastabiqul khairat. Okey, insyaAllah barakallahu fikum. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video tajuk santai minggu seterusnya. Alhamdulillah.